3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan tentang apa? Haiwan apa? Tentang haiwan dan tumbuh haiwan. Bahagian tubuh haiwan. Dan fungsi haiwan. Okey, nak terangkan haiwan ni apa? Kuat lagi suara. Paruh burung untuk makan. Okey. Kepak burung untuk terbang. Sikit lagi. Kaki burung jalan dan angkat cacing. Dah. Okey, terangkan burung pula. Maklumat nak awak tiga-tiga terangkan dua-dua. Okey. Okey, bukan. Geza terangkan juga yang burung tu. Nanti Aisyakir dengan Talha pun kena terangkan dua-dua. Maklumat nak awak terangkan dua-dua. Okey. Okey, burung, ikan pula. Okey, terangkan ikan pula. Okey, Geza terangkan. Yang lain, senyap. Okey, buat panas sini pula. Awak duduk sini pula. Okey. Sirip ikan untuk berenang. Semula, sirip. Sirip ikan untuk berenang. Okey. Mata ikan untuk melihat. Okey. Mulut ikan untuk makan. Lagi? Sirip ikan melindungi. Sirip ikan. Sirip ke? Cuba baca dulu. Sirip ke sisir? Sisir melindungi badan ikan. Okey. Okey, Muhammad terang. Okey, pandang Mualimah. Okey, sini kat tengah-tengah ni. Okey, bagi tahu dekat Mualimah apa fungsi sisir ikan. Tak apa tengok. Tak ada tengok. Apa guna fungsi sisir ikan? Untuk apa? Sisir ikan guna untuk melindungi badan ikan. Okey, betul. Bagi tahu dekat Mualimah cara kita nak sayang haiwan. Kita kena buat apa? Bagi makan. Bukan awak yang jawab. Geza yang jawab. Apa? Kena buat apa? Selain makan, minum, yang tu tak nak. Ada lain? Cepatlah. Apa? Selain tu. Cepat. Apa? Ya. Okey. Cepat. Apa cara kita nak sayang haiwan? Kita kena buat apa? Kena buat apa? Tak tahu. Lagi? Dekat lain kapas. Geza cepat. Cara kita sayang haiwan, kita buat apa? Contohnya, awak nampak haiwan tu dekat tengah. Contoh, haiwan tu dia cedera. Apa yang awak buat? Awak nampak ikan cedera. Yang lain senyap. Awak nampak bukan ikan. Awak nampak burung. Burung tu dia cedera. Ada darah-darah keluar.
Dekat kepak dia. Apa yang awak buat? Awak Bagi 100+. ha? 100+. Bagi 100 plus. Bagi apa? 100+. 100 plus tu maksudnya awak buat apa dekat haiwan tu? Tampal. Tampal. Tampal sebab apa? Sebab sakit. Sebab sakit. Okey dah boleh. Okey dah, tu je. Okey tukar pula Aisyakir. Aisyakir kat belakang, Aisyakir kat depan, Geza kat belakang.